Biarpun hidup di bandar yang berkembang pesat, namun masih ada segelintir masyarakat yang hidup bagai air lalu kubangan Tohor. Begitulah nasib mereka yang tampak gembira, namun bagai air mata jatuh ke dalam. Misi Hijrah Prihatin dengan kerjasama MySalam kali ini diteruskan ke PPR Seri Malaysia bagi membantu menghulurkan bantuan. Alhamdulillah hari ini Hijrah Prihatin membuka tirai 2024 dengan menyantuni penduduk-penduduk di PPR Seri Malaysia. Kita membawa bantuan keperluan asas minyak, beras, gula untuk 50 keluarga dari pelbagai kaum, ada Melayu, Cina, India. Kita menyantuni keluarga-keluarga yang memerlukan di PPR ini. Tim Hijrah Prihatin bersama-sama tim MySalam juga berkesempatan mengunjungi teratak kecil keluarga Encik Nazmi Sairi. Ribuan terima kasih di atas kesudian pihak tim TV Al-Hijrah dan juga pihak MySalam yang sudi menyumbangkan bantuan kepada keluarga saya. Jadi saya dimaklumkan Encik Nazmi dia menerima serangan jantung pada tahun 2018 dan selamat menjalani pembedahan bypass, dan 2020 pula seminggu sebelum COVID-19 dia terkena penyakit saraf pula, dan isterinya Puan Marina pula terkena penyakit saraf seawal umur 35 tahun lagi. Kami dari MySalam dengan TV Al-Hijrah juga turun padang kepada penduduk untuk meringankan beban mereka, yang membantu mereka menyemak perlindungan mereka dalam MySalam. Kita nak menggalakkan orang ramai, terutamanya B40, untuk mengetahui apanya MySalam, apa itu perlindungan takaful. Kami juga sempat berkunjung ke rumah Haji Wan Isa untuk mengulurkan bantuan kepada keluarga mereka yang dahulunya aktif, kini memerlukan bantuan isterinya untuk berjalan dan menguruskan dirinya setelah diserang angin ahmar pada 2 tahun yang lalu. Dan pukul berapa? Pukul 5 lebih. 4-5 tu lah. Saya dah siap nak pergi ke Surau. Tiba-tiba aja tengok badan. Alhamdulillah, selesai sudah misi Hijrah Prihatin di PPR Seri Malaysia. Kita dah menyantuni penduduk di Dewan tadi. Lepas tu kita dah pergi ke 2 buah rumah keluarga Encik Nazmi dan juga keluarga Haji Wan Isa. InsyaAllah moga-moga dengan bantuan ini dapat memberi manfaat kepada mereka. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.